Pegang, weh. Jangan pegang. Abang Zul dah pegang. Janganlah pegang. Abang bukan. Relax. Abang Zul dah pegang, bang. Abang Zul dah pegang. Kejap, Ras. Kejap, Ras. Abang Zul dah pegang, bang. Ya. Kejap, Ras. Apa dalam beg tu? Kejap, Bang, Ras. Bang Zul, bang. Geng, korang saksi, geng. Abang Zul dah pegang. Bang Zul, kalau Warna kulit ni, Mat. Weh, apa? Weh. Tak, itu aku rasa apa nama ni? Ranting kayu. tapi tak ada, geng, bukan geng aku rasa sebab tak ada bau. ranting kayu. Sebab tak ada bau. Tak ada bau. Tak, memang tak ada bau. Itu aku yakin. Tak ada bau apa-apa. Lainlah bau. Tak ada bau. Tak ada bau. Aku rasa kayu kot, bang. Tapi Abang Zul dah pegang. Bang, abang dah pegang. Macam mana ni? Weh. Wai tangan. Bergerak ke apa, wai? Naik. Apa? Wai tangan. Asal? Tangan, wai. Naik. Tangan. Kenapa? Tunggu. Ras. Terus, naik. Wai. Naik. Bodoh, wai. Jangan, wai. Woi. Aku tak nak terlibat. Baik, korang record, geng. Record. Bodoh lah. Bang Zul. Itulah aku cakap jangan. Bang. Astaga. Aku tak nak terlibat, wai. Astaga. Gigi tu. Boy. Geng, record, geng. Jangan risau, boy. Ada orang record. Jangan risau. Bukan, boy. Jangan risau. Cool down. Boy, cool down, boy. Sekali relax. Cool down. Wai, macam mana ni, wai? Cool down dulu, boy. Cool down dulu, boy. Ada orang record. Cool down, ada record. Jangan kita dapat tercumas. Bukan, boy. Aku tahu. Boy. Cuma sekarang ni Abang Zul saja yang sentuh. Tadi. Abang Zul Tak, masalahnya empat. Bukan ni pasal satu orang ni. Ni empat orang kena bertanggungjawab. Sekarang ni kita kena fikir macam mana untuk tak apa. Bagi sekarang ni. Kisah Bang Zul. Aku rasa okey. Masih macam Weh. Lori depan situ. Lori, bang, depan, bang. Oh, ni. Betul ada lori. Betul ada lori, weh. Boy, kenapa lori yang sama, weh? Jangan pedulikan dulu tu lori. Kejap. Tak, sekarang ni apa yang kita nak fikir sekarang ni back tu. Sekarang kita fikir pasal back tu. Tolong macam mana ni sekarang? Kejap. Relax. Bang Zul, sini bang. Kejap. Kita Tangan tu bergerak masalahnya. Aku takut. Aku tahu dalam fikiran aku apa. Ada manusia yang hidup dekat dalam. Janganlah doa macam tu, weh. Tak, kalau hidup okey, tahu. Tak, sekarang ni bau tak ada. Ya, kalau memanglah aku cakap orang tu kita pergi hidup, sekali memang lagi. tak ada bau. Weh, kita pergi sekali lagi. Kalau tak hidup memang berbusuk dah. Masalahnya tangan. boy, bang. Cik, sini kejap. Sini kejap. Tu macam lemah dah kesian, weh. Bang Zul. Orang tu masih hidup, weh. Sekejap macam ni. Weh, siut lah. Orang tu Aku masih agak hidup, sakung. Ras. Bukan orang. Aku rasa suara tu tolong itu. Binatang tu. Binatang apa? Ada bang. Ada binatang. Bang, kita orang nampak. Okey, terus terang bang. Dekat mata aku nampak macam ada jari. Ya, itu. Tak, binatang tu. Tak. Okey, geng, korang record. Korang sebagai ni, korang record tadi. Okey. Korang ni kau ingat ya? Okey dah. Bang. Cakap terus. Dekat sini antara kita berempat, abang seorang saja yang pegang. Kita ke depan lah bang. Kita tak nak apa-apa, kita tak nak jadi apa-apa masalah. Jadi korang viewer sebagai saksi, kita orang daripada first lagi kita orang datang, kita orang live. Okay, sampailah sekarang. Record korang ni kita orang perlukan. Sebab apa? Itu je, geng. Apa-apa jadi. Tangan tu bergerak. Kau nampak tak? Rasa aku nampak. Aku tak nampak bergerak, boy. Aku tak nampak bergerak, tapi aku nampak jari. Ya, jari tu bergerak. Itu sebab kenapa tak ada bau. Aku dapat syak dekat situ. Ada orang yang hidup. Itu suara yang minta tolong. Takut dia dalam masalah, Ras. Kita pergi tengok balik. Betul tak, geng? Korang setuju tak apa aku cakap? Korang setuju tak apa aku cakap? Kita refer. Okay. 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 Kita refer. Okay.
Mungkin suara-suara minta tolong tu daripada bagasi tadi. Cuma kita tak perasan masa awal-awal kita masuk ke tempat ni. Ada yang bercakap. Kita tengok balik semula. Takut dia minta tolong bang. Okey, macam ni. Pedajal dia. Boy, boleh tak kita tenang dulu? Kita pergi tengok balik. Okey, setuju tak? Setuju. Boleh. Okey, keempat-empat live. Setuju tak? Kita pergi tengok balik, geng. Ya, kita tengok balik semula. Tapi bang, sekarang ni abang seorang saja yang sentuh. Dalang-alang base. Tapi tolong, aku nak bagi tahu kepada korang. Kita turun tengok saja tanpa menyentuh apa-apa bang. Tanpa menyentuh. Bukan. Dos, kau kena faham. Sekarang ni, in case jadi apa-apa, okay, Abang Zul dah pegang. Kalau kita pergi turun bawah, minta tolong Abang Zul yang pegang. Sebab Abang Zul dah pegang benda tu. Tak apa, Abang Zul pegang. Kita ada bukti. Sekarang ni kita ada audio, kita ada bukti. Tak, kita ada ini saksi, kita bukan. ada video. Kejap. Ini Tapi bukannya sekarang soal Abang Zul pegang. siapa pegang, siapa tak pegang, Ras. Sekarang ni memang kita empat-empat Okey. yang bertanggungjawab ke bawah. Ya, tahu. Korang faham tak maksud aku? Okey, Daus, kita empat-empat. aku nak memudahkan. Confirm tak? Aku nak memudahkan. Sekarang ni, Abang Zul dah pegang tadi. Okey, aku nak memudahkan. Korang nak tengok benda tu, kita kena buka. Jom. Kita pergi berempat. Sebab kita turun berempat. Tak, binatang tadi. Abang tengok binatang, kami nampak lain. Pelik lah tempat. Kau, geng, viewer, korang faham tak maksud aku? Korang faham tak maksud aku? Abang Zul dah pegang tadi. At least, biar kita suruh Abang Zul yang buka. Jadi, biar satu orang, kita wakil berempat. Faham tak? Boy? Jom. Binatang, geng. Saya nampak binatang. Sila, binatang. Bang. Slow bang. Slow, bang. Satu. Sekejap. Zul. Bang Zul. Sama-sama bang. Okey, sekarang ni Sama-sama. Tak, ikut korang. Kita turun berempat. Kita selesaikan berempat di bawah. Itu je aku mau tahu. Mau tahu kepastian. Tak, aku paling belakang, tak boleh. Weh, menggeletar siap itu aku. Menggeletar weh lutut aku. Binatang. Ini risau, geng. Binatang. Tak apa, aku paling terakhir, tak apa. Aku paling terakhir. Sekarang. Ya, Pak. Bang, slow bang, slow. Tak geng, kita jangan menyusahkan dulu guys. Kita tengok dulu kepastian. Kalau apa-apa yang berlaku, baru Bang, kita turun call. Kita nak Jangan kita menyusahkan. jangan. Berkuasa dulu, Bukan. guys. Bukan geng. Kalau kita terus call, nanti kita akan di-charge Ya. berita palsu. Jangan geng, aku pernah kena. Jangan geng, aku pernah kena geng. Aku pernah kena sekali. Jangan geng, jangan menyusahkan satu pihak yang lain. Kita pastikan dulu. Sebab aku pernah kena. Aku pernah kena geng dulu. Sebab apa aku pernah kena? Bang nanti bang. Sekali tengok bang. Kejap dulu. Bang, kita kena tengok 4-4 live bang. Abang tak boleh terus buka. Relax. Pakai turun dulu, relax. Boy kat belakang bang, Bang, nanti lu bang. Ya Allah ya Rabbi. Perasan dulu. Relax. Jap. Dah, hati-hati dah. Belakang kau tu dah. Lagi kau tu. Guys, kurang. Weh, licin siap ni. Oh. Kereta. Sebab dia accident sini, geng. Kereta banyak accident kat sini. Woi, ya Allah. Dulu nampak. Jadi ada bukti. Binatang, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, bang, Kak, selawat ke dulu apa ke bang?
Lawat dulu ke apa? Hai? Mana ada aku? Binatang, apa tu? Bang, bang, buka jap bang. Bang, buka jap. Pegang kain abang jap. Aku nak buka kat mana? Geng, kalau korang tengok ada kesan sirap guys. Ada kesan sirap kat dalam. Betul. Ada kesan sirap kat dalam. Ni ada apa? Tak binatang ke apa ke? Aku tak ada bau. Pelik. Eh? Tengok bang, tengok bang. Tengok itu. Tengok bang. Tengok. Mana? Bang, bawa sini bang. Tu, lalu jap. Tu di bawah bang. Melekat pula. Apa tu bang? Kepada Tak, bang, letak bawah. Letak bawah biar kita tengok semua. Tukar lampu weh, tukar lampu ada kesan sirap weh. Terlebih. Ha? apa geng? Sekejap. Tukar lampu ada kesan sirap. Tutup lampu kau weh. Aku pening kepala kat sini. Sini. Pening kepala kat sini. Tadi apa? Sekejap geng. Aku nampak jari lah. Maafkan. Kan saya kata tadi Aku nampak jari. Sini aku nampak jari. Boy. Tukar lampu kau. Aku nampak jari lah tadi. Sekarang tinggi kayu. binatang. Jari ni. Betul tak? Tak, tu apa? Tu apa? Ni apa? Ni apa ni? Kita tak biasa ni. Tak, tadi tu. Jari tu. Binatang geng. Tengok. Ya, dah tahu kena kencing step buat apa? Berambus. Surat ada tu. Surat. Apa tu? Kepada Suriah aku perjuangkan Baca. kesetiaanku untuk hubungan kita, tapi angkar apa sih ya? Pilih dia. Tapi engkau lagi pilih dia. Logi. Tapi engkau logi pilih dia. Apa ni? Apa sih ya? Percintaan apa ni weh? Ini percintaan 3 segi boy. Apa sih ya gini? Hey! Apa ni? Ya tengok. Boleh pegang kan ni? Ha? Jangan. Tak payah. Tak, berapik. Ha? Berapik. Kita bagi naik atas lah kalau begini. Tapi ni lah boy. Ha? Bagi naik atas lah kalau begini. Bukan. Beg ni ada sirap. Beg ni ada sirap. Surat ni macam mana? Biar je lah. Biar je. Ha? Kosong biar. Aku nampak jari weh tadi. Tak, aku pergi mampus lah dengan surat ni sekarang ni. Tapi aku nampak jari tadi. Kepada apa tu? Aduh. Kepada Suriah. Kepada apa? Kepada Suriah. Aku Aku perjuangkan kesetiaanku. Weh. Ada ular weh. Biar betul kau. Iya.
Melilit kat kaki aku tadi. Kesekianku untuk hubungan kita. Tapi engkau lagi pilih dia. Semoga berjumpa di alam lain. Di alam lain? Hah? Alam lain. Mana ada di alam lain? Di alam barzah ada lah. Dan di alam lain. Di alam lain tu. Mana ada loin? Aku baca apa yang dia tulis. Tolol. Kalau login tu kau nak pergi login TikTok. Sekejap, kita angkatlah benda begini. Tak payah lah, weh. Biar je kat sini. Ha? Biar je. Biar. Biar je. Ini semua tu perasaan ini. Aduh, itulah. Lain kali janganlah bercakap-cakap kan. Jadi macam ni. Kepada Suria, aku perjuangkan kesetiaanku untuk hubungan kita. Tapi engkau lagi pilih dia. Dah macam tajuk lagu pula dia, DH. Semoga berjumpa. Hei! Lelaki dia macam tak ada perempuan lain pula. Berjumpa alam lain. Ingat jumpa alam lain kau boleh berjumpa ke? Jom kita duduk dulu mana? Kena air dulu. Boy, kita kena air dulu, boy. Penat sangat. Orang yang selalu tengok live para mungkin kalau senang untuk edit benda. Tak, bukan dos.